Pada tahun 1987, Mike Tyson sudah menjadi lelaki paling ditakuti dalam dunia tinju. Juara dunia, tidak pernah kalah, tidak dapat dihentikan. Tetapi ada seorang lelaki yang bukan sahaja tidak takut kepadanya, malah naik ke gelanggang untuk mengejeknya di depan mukanya. Tony TNT Tucker. Setinggi 6 kaki 5 inci, memang ancaman besar. Tidak pernah kalah. Juara dunia dan dengan pukulan uppercut yang berjaya melakukan sesuatu yang tiada siapa pernah capai sebelum ini, membuat Iron Mike menggigil. Buat pertama kali, kita lihat Tyson berundur macam tu. Juara lawan juara. Inilah malam di mana Mike Tyson hampir musnah. Tucker bukanlah petinju biasa. 34 orang telah mendedikasikan hidup mereka untuk tinju demi cuba mengalahkannya. Ke-34 itu semuanya gagal. Dengan 29 daripada 34 kemenangannya melalui KO, gergasi setinggi 2 kaki 5 ini bergerak dengan keanggunan Muhammad Ali dan menumbuk dengan kekuatan sebuah jentolak. Senjata kegemarannya ialah pukulan uppercut yang sangat dahsyat, mimpi ngeri bagi mana-mana petinju yang lebih rendah daripadanya. Dan Tyson pula berketinggian 5 kaki 10 inci. Dalam 2 pertarungan terakhirnya sebelum bertemu Tyson, dia telah menghancurkan James Broad, sahabat baik Iron Mike. Nampaknya James Broad seronok dapat peluang untuk bersama dengan kamu. James Broad adalah salah seorang kawan baik saya dan kemudian dia menumbangkan Buster Douglas pada pusingan ke-10. Orang yang sama yang beberapa tahun kemudian merampas mahkota Tyson. Adakah kamu akan berlawan dengan Mike Tyson dalam masa terdekat? Ya, jika itu yang seterusnya. Saya mahu menyatukan gelaran itu. Dengan rekod itu, Tucker hanya mahukan satu perkara. Ketiga-tiga tali pinggang. Dan kemenangan ke atas Mike Tyson. Pertama Ogos 1987. Las Vegas Hilton. Buat pertama kali dalam sejarah tinju heavyweight, 2 juara tanpa kalah berkongsi gelanggang yang sama. Tyson membawa WBA dan WBC. Tucker membawa IBF. Pemenang akan membawa semuanya. Tyson adalah pilihan utama. Tetapi mereka yang mengenali Tucker tahu itu adalah satu kesilapan besar. Tony Tucker ialah lawan yang sukar. Dia sangat berpengalaman. Dia tahu cara bertinju. Berbeza dengan apa yang ramai orang kata. Tetapi publicity memihak kepada Mike. Dan mereka fikir ia akan menjadi pertarungan yang mudah. Mereka anggap Mike pasti menang. Seolah-olah Tony Tucker bukan sesiapa. Saya rasa dia boleh bertarung dan ia akan menjadi satu perlawanan yang hebat. Loceng dibunyikan dan Tyson terus keluar mencari KO sejak detik pertama. Tetapi Tucker ada rancangan lain. Dan pada pusingan pertama itu, sesuatu berlaku yang membuat seluruh dunia terdiam. Tucker berjaya melepaskan satu pukulan uppercut yang bersih sehingga membuat Mike Tyson terhuyung hayang. Buat pertama kalinya, kita melihat Tyson berundur seperti itu. Buat pertama kali dalam kerjayanya, Iron Mike merasakan kakinya lemah. Penonton terdiam.
Tyson mengakhiri pusingan itu dengan kuat, tetapi Tucker telah memenangi pusingan tersebut. Dan yang paling penting, dia telah menghantar mesej kepada seluruh dunia bahawa ini bukanlah satu KO yang mudah. Tyson menyesuaikan strateginya mulai pusingan keempat. Dia berhenti mencari pukulan penamat dan mula menyerang badan lawan. Jangan sasar kepala. Jangan buru pukulan ke kepala. Serang badan. Melemahkan Tucker. Pusingan demi pusingan seperti menebang pokok. Tucker membalas dengan caranya sendiri. Pelukan berterusan untuk mengganggu rentak Tyson. Gelagat dan aksi menunjuk-nunjuk untuk mengganggu mentalnya.
Tetapi ada satu masalah jika mempermainkan Mike Tyson. Mike Tyson tidak mempunyai rasa humor di dalam gelanggang. Semakin pusingan berlalu, Tyson mula mengambil alih kawalan. Jab beliau menjadi semakin tepat, pergerakannya semakin bijak dan Tucker mula membayar harga untuk setiap pertukaran. Untuk pusingan-pusingan terakhir, Tucker masih berdiri, masih bertarung, masih meneruskan pertunjukannya. Tetapi para juri sudah pun membuat keputusan mereka. Pemenang melalui keputusan sebulat suara dan juara dunia heavyweight yang tidak dapat dipertikaikan, Iron Mike Tyson. Melalui keputusan sebulat suara, Tyson, juara dunia yang tidak dapat dipertikaikan, 3 tali pinggang. Hanya satu raja. Tetapi Tyson tidak akan berpuas hati. Baiklah Mike, juara heavyweight yang tidak dapat dipertikaikan. Adakah awak berpuas hati dengan cara awak bertarung malam ini? Tidak juga. Saya sudah cuba sedaya upaya untuk memukulnya dan dia sangat menggerunkan dan liat. Adakah dia seorang tarung yang lebih hebat daripada apa yang awak sangkakan? Susah nak cakap sebab dia berlawan dengan sangat pantas. Dan memang dia buat awak berundur pada pusingan pertama. Ya betul, dia pukul dengan sangat kuat. Awak tak pernah tengok Tyson terhuyung hayang macam tu. Awak bertarung jauh lebih baik daripada apa yang ramai orang sangka awak mampu lakukan. Awak dah benar-benar menyakiti dia pada awal pusingan pertama. Apa yang berlaku selepas itu? Kenapa awak tak dapat teruskan serangan? Bukan rahsia lagi. Saya cedera tangan kanan semasa latihan. Dan ia jadi masalah selepas pusingan kedua bila saya pukul dia. Tapi saya rasa saya masih mampu. Saya bergerak dengan baik. Mike Tyson masih muda. Semua orang datang mengharapkan dia menang. Semua orang bertaruh pada dia. Kalau pertarungan itu lebih sengit pun, saya rasa mereka tetap akan beri kemenangan pada dia. Saya tahu saya menang pertarungan itu. Tapi tak apa. Seluruh dunia tahu siapa Tony Tucker. Tapi ada satu perkara yang Tucker dedahkan beberapa tahun kemudian. Dia bertarung sepanjang malam dengan tangan kanannya yang patah. Dengan tangan yang sihat, kata Tucker, KO pasti berlaku. Mungkin dia betul, mungkin tidak. Tapi yang pasti, malam itu Tony Tucker tunjukkan kepada dunia sesuatu yang belum pernah dicapai sesiapa sebelum ini. Bahawa Iron Mike Tyson juga manusia.